Hai korang, selamat kembali ke YouTube channel Cik Marok TV. Okey, dalam episod Jom Sok Ikan yang kali ni, saya ada dekat sungai Taman Melawati. Saya tertarik juga tengok sungai ni. Kalau kita tengok sungai ni sangat terjaga. Dia dijaga oleh komuniti penduduk kat sini. Kalau tengok penduduk dia dekat atas sana, dan juga mungkin belah-belah kawasan sana jugalah. Dan mereka amat menjaga sungai ni. Cantik, sampah pun boleh katakan hampir tiada, alhamdulillah. Berdasarkan saya punya survey tadi, saya lalu-lalu saya nampak banyak spesies ikan tilapia lah, ikan tilapia yang ada dekat dalam ni. Tapi tak apa, saya akan cuba juga saup sikit dan kita tengok ikan apa yang berkemungkinan ada dekat dalam ni. Let's go guys. Ok korang, saya dah ambil saya punya saup dengan ni. Ok, saya punya main point saya cuba nak saup-saup tengok ikan apa yang berkemungkinan ada kat sini lah. Macam tadi saya kata nampak macam banyak ikan tilapia, tapi tak apa, kita try saup-saup dulu, kita tengok ikan apa yang berkemungkinan ada lagi dekat sini ok guys. Saya akan fokus kat area situ lah, lebih cetek lah dan lebih mudah untuk saya pergi. ok, jom kita try saup tengok ikan apa yang ada. Let's go guys. Kita main-main kat bawah jambatan ni je. Ok guys, let's go. Saya nampak juga ada pokok air. Pokok air yang agak menarik juga. Mungkin saya boleh ambil sikit pokok ni untuk diletakkan dalam akuarium saya. Ok, kalau korang tengok, inilah pokok air yang saya masukkan. Betul lah, kalau korang tengok tu, itu adalah anak ikan tilapia. Nampak tu, ekor merah tu. Ok guys. Ok, saya cuba ambil sikit lah pokok air ni untuk dibawa balik. Ni guys, sebab nampak cantik juga, agak cantik pokok air ni. Jadi saya ingat saya nak ambil sikit lah. Ok, tak adalah nak ambil banyak sangat, sekadar mana yang boleh saya petik lah. Ok, rasanya banyak ni cukup aku guys. Nanti saya akan cuci lagi dan kita boleh bawa balik lah untuk diletakkan dalam akuarium saya dekat Kedah. Ok, ni guys. Ok, saya nampak ada banyak anak ikan kat area sini. Saya try saup tengok. Ini adalah spesies gapi gapi longkang. Nampaknya macam gapi longkang. Ok, tak apa, saya try saup lagi dalam 2-3 kali dulu. Ok, saya ambil air dulu. Ok guys. Ok, agak gelap sikit sebab saya berada di bawah jambatan. Ok, arus dia agak orang kata deras juga, dan dia ada pasang jaring lah dekat dasar sungai ni. Ok, saya akan cuba explore sikit lah dekat area sana, tengok ikan apa yang berkemungkinan ada lagi Air agak deras dan saya tak nampak, orang kata ikan-ikan standard macam kat Kedah tu, saya tak nampak lah. Ok, jom kita tengok. Ok, sini memang banyak pokok air ni. Pokok air hijau ni memang banyak, agak menarik juga. Saya dah petik dah tadi dalam 2-3. Ok, jom kita try tengok dekat sini apa yang berkemungkinan ada. Dalam juga. Ok, still lagi. Kebanyakan saya dapat adalah saya rasa spesies gapi kot, gapi longkang. Ok,
Apa? Habis basah sumpah. Hei, membasuh. Saya mungkin nak ambil sikit lah pokok hydrelia ni. Sebab pokok pun nampak cantik elok. Ni pokok dia. Mungkin saya akan ambil sikit lah guys. Okay, saya try lagi saut di balik-balik daun ni. Kita tengok apa yang ada. Setakat ni kita nampak hanyalah banyak orang kata laba-laba serangga lah. Okay, ni pokok yang saya ambil sikit. Saya ambil hydrelia ni sikit. Dan juga pokok yang jenis ni saya tak pasti nama dia apa. Kalau korang tahu, korang boleh komen kat bawah Okay guys, jom kita teruskan sikit lagi eksplorasi kita dekat sungai ni. Masih ada lagi udang bush shrimp Okey korang, saya pun dah lepas sok-sok. Kita sok-sok di sepanjang tepi sungai ni dan dekat bawah jambatan semua apa. So inilah hasil yang kita dapat. Kalau korang boleh tengok, kita adalah juga spesies udang ghost shrimp. Dan juga yang saya nak dapat kebanyakannya adalah ikan jenis gapi longkang. Ini gapi longkang Kalau korang tengok yang berwarna tu jantan, dan yang kosong tu betina. Dan yang tu yang besar sikit tu saya rasa mungkin adalah spesies mosquito fish. Dan juga tanggapan saya tu tak salah lah, memang banyak tilapia lah dalam ni. Kalau korang tengok yang bulat ni, ini adalah spesies anak ikan tilapia nampak tak? Tu yang benang tu, yang belang-belang, ini adalah anak ikan tilapia lah. Dan juga udang ghost shrimp. So inilah hasil yang saya dapat dekat dalam sungai, kat dalam ni sungai dekat mana kawasan ni? Taman Melawati. Taman Melawati, bukan Kemusah Taman Melawati. Okay guys, itu sajalah episod Jom Sok Ikan kita pada kali ni. Kita dah sampai ke episod yang ke-70 dah.
Terima kasih banyak-banyak sebab korang sudi support saya punya YouTube channel. InsyaAllah saya akan kembali lagi dengan tempat-tempat yang lebih menarik lagi untuk saya explore lepas ni. Okay guys, jumpa lagi dalam episod Jom Sot Ikan yang akan datang. Bye!